Assalamualaikum dan selamat sejahtera rakyat Malaysia. Alhamdulillah saya telah memberi kerjasama yang baik kepada pihak PDRM hari ini. Saya juga berterima kasih kepada pihak Angkatan Tentera Malaysia kerana mengesahkan rada tempur jenis TRML 3D memang tidak boleh digunakan dan rosak melalui laporan polis yang mereka buat. Saudara dan sedari, saya disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Rahsia Rasmi dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Namun mereka-mereka yang terlibat dengan radar ini, saya difahamkan belum lagi disiasat, walaupun puluhan juta wang rakyat dibazirkan dengan kontrak repair dan maintenance, di mana hingga sekarang radar tersebut masih berstatus tidak boleh digunakan. Saudara dan sedari, ini ternyata intimidasi undang-undang untuk menutup suara rakyat dari terus membongkarkan dan melawan rasuah dalam negara ini. Setiap warga negara menjunjung titah tuanku yang di-Pertuan Agong untuk membongkarkan dan melawan rasuah. Namun ada pihak-pihak tertentu ingin merahsiakan dan menyembunyikan rasuah demi kepentingan diri mereka. InsyaAllah, jika ada keperluan, kita akan ke Istana Negara untuk menyerahkan kepada tuanku yang di-Pertuan Agong segala fail rasuah ini, dan saya yakin dan percaya ke bawah duli tuanku akan menggesa agar pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia masuk dan menyiasat perkara ini. Jangan berpuas hati dengan pendawaan ke atas Panglima Angkatan Tentera dan Panglima Tentera Darat semata-mata, di mana masih banyak di luar sana pegawai dan anggota yang perlu dibersihkan. Apakah respon rakyat Malaysia?